Hisham masih lagi belum mau bertindak. 2 saat memisahkan kedua penunggang ini, dan perhatikan kemalang Hisham untuk memintas Surafong dari dalam, dan cuba dilakukan semula oleh Surafong Bulat, namun demikian masih lagi Hisham mampu bertahan. Dia terpaksa menjarakkan diri sekarang. Inilah saat yang dinanti-nantikan untuk Hisham Adil. Baik saja dia berjaya memintas Surafong Bulat untuk kali kedua, dan beliau rendang di grandstand ini untuk memberikan sokongan dan dorongan kepada penunggang negara Hisham Adil. Namun demikian, perhatikan pantas Surafong Bulat memintas semula. Namun demikian, perhatikan persaingan sengit di antara kedua penunggang ini. Masih lagi Hisham cuba untuk bertindak, mungkin sekali lagi di sebelah dalam. Perhatikan, dia harus menjarakkan diri sekarang. Jangan memberi ruang kepada Surafong Bulat. Namun demikian, keadaan yang begitu sengit terus berlaku sekarang. Kini giliran Surafong Bulat yang mengasak Hisham Adil. Berjaya sedikit untuk menjarakkan diri, namun demikian sekali lagi garang. Nampaknya Surafong Bulat datang untuk